Kita tengok aksi apa Naca. Merata. Oh, dah selesai tu. Kupas kulit dia. Kupas kulit dia dulu. Dia tak nak makan guys. Mohon jilat skrin guys. Kuku dia. Pandai betul dia buka kulit ni. Ni dah masak cantik ni. Okey, macam mana cara makan udang sebenar? Gigi dibuang. Cabut kepala. Buang terus kepala otak dia. Bukan otak tu, perut dia tu. Kantung perut. Oh, itu dia. Bunyi yang sungguh Memang sedap. mengiurkan. Otak tu ada perisa tu. Itulah jadi perisa dia. At least lah. Kalau tidak dia plain dia rasa dia tu. Tapi perisa dia tu memang sedap guys. Mantap. Ini raw nama dia. Mampukah menghabiskannya? Macam tu. Paling kuat lah 3 ekor. 3 ekor lah paling kuat. Tak boleh nak lebih daripada tu. Tak masuk dah. Kenyang. Kenyang. Memang staring lah kau hari ni. Komando. Kau Kalau ada kicap, ada sos cili tu. Nyaman cicah tu. Baru tak cukup dia. Boleh mau. Okey. Kunyahan terakhir. Last. Itulah mukbang paling paling raw di muka bumi ketika ini. Alright. So guys, terima kasih kepada anda yang menonton. Tak tahulah, mungkin esok ke bila kita nak mancing? Tak tahu. Kita tengok macam mana. Kalau ada tu kita akan update. So kita ada kumpul anak-anak udang tadi untuk jadikan umpan. Dia macam kalau anak udang ni dapat ikan apa? Macam-macam lah. Sembilang, baung apa semua. So korang tunggu episod selepas ini. Mancing pula. Jangan lupa like, komen dan juga share. Salam.